Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Ustaz Azrul Ismail, UAI, di dalam podcast Santai Kopi bersama Mawib. Dan pada hari ini saya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izham bin Baharom daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Nampak hari ni kita boleh santai bersama minum kopi kot? InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Jadi untuk yang pertamanya, hari ini kita nak bincangkan berkaitan dengan permohonan ataupun asnaf yang biasa dihadapi. Dan sudah tentu Ustaz Izham adalah orang yang selayaknya. Cuba berikan pengenalan buat diri Ustaz dan apakah peranan Ustaz sebenarnya di Mawib. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izham bin Baharom. Alhamdulillah, tahun ni tahun ke-17 saya bersama dengan Mawib. Lama tu. Ya, tahun Subhanallah. ke-17. Banyak pengalaman orang kata. Bolehlah sikit-sikit. Alhamdulillah. Nak kata banyak tidaklah kan, tapi serba sedikitlah insya-Allah. Dan bersama dengan tim counter ataupun tim unit naziran, saya dah masuk tahun ke-6 lah insya-Allah. Tahun ke-6 bersama tim unit naziran. Bermaksud unit naziran ni dia sebagai apa? Barisan harapan akan... Betul. Unit naziran dan serantau ni, untuk makluman semua, dia merupakan pintu gerbang lah kalau saya boleh katakan. Pintu gerbang kepada kita punya stakeholder, yakni asnaf kita, untuk mendapatkan apa juga khidmat bantuan, sama ada dari segi pertanyaan tentang tentang bantuan-bantuan kita yang Mawib sediakan, ataupun kita juga boleh dikatakan sebagai bahu lah untuk dia orang tumpang bersandar. Bahu untuk bersandar. Bahu untuk bersandar. Boleh saya katakan begitu. Mulia kerjaan Ustaz ni. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah terima lah. Allahumma amin, amin, amin. Amin ya rabbal Cuma bila Ustaz sebut Ustaz sebagai tempat bersandar, bahu untuk asnaf bersandar, Ustaz tengok pelbagai reaksi bila asnaf itu datang, ada tak emosi mereka datang dalam keadaan yang macam mana? Ustaz boleh kongsi tak pada kami? Ya, insya-Allah. Sebenarnya sebelum kita terus kepada soalan tu, bukan kita nak betulkan, tapi kita nak ubah sikit. Sebab pada saya, ada di kalangan kita yang beranggapan apabila dia datang, seseorang itu, seorang pelanggan, datang jejak ke tangga Baitul Mal ataupun Mawib, terus dia dicop sebagai asnaf. Walhal dia belum lagi diklasifikasi sebagai asnaf, selagi mana dia tidak membuat submission ataupun permohonan dan proses perkiraan hadul kifayah dilaksanakan ke atas dia. Apabila dia dah buat dua perkara tu, submit dan juga kita buat perkiraan hadul kifayah, barulah kita boleh kata dia sebagai asnaf. Betul Okey. Bukanlah saya kata pembetulan, tapi kita nak ubah sikit. Ya. Sebab persepsi ya. Sebab kadang-kadang orang ni bila dia dicop sebagai asnaf, dia rasa segan, malu kan. Nak datang dekat dengan bangunan tu pun rasa betul. Ya, betul. Jadi berbalik kepada soalan Ustaz tadi berkaitan dengan emosi. Sudah tentu para pelanggan kita, dia tak akan datang kalau dia betul-betul dalam keadaan terdesak. Betul Ustaz? Betul. Dia tidak akan datang. Dia tak akan pijak tangga Baitul Mal seandainya dia bukan dalam keadaan memerlukan. Jadi apabila dia decide untuk datang kepada kita, bermaksud dia dah tinggal segala, kita kata apa, segala perasaan malu dia tinggal kunci dalam almari di dalam rumah dia lah. Dia bermaksud dia dah tak ada jalan dah. Dia tak ada jalan keluar, dan Baitul Mal adalah satu-satunya jalan terakhir mungkin bagi dia. Sebab pada ketika itu kita sebagai manusia biasa ni jangan ada letak stigma negatif pada mereka. Apabila mereka nak hadir, kita tegur siapa macam biasa, jangan pandang atas bawah benar, kan. Kadang-kadang orang ni tengok dia ni asnaf, dia mula nak pandang rendah pada orang-orang yang sedemikian. Sangat betul Ustaz. Pengalaman Ustaz, Ustaz sebut tadi 17 tahun Ustaz kan? 17 tahun saya kira tempoh yang lama. Sudah tentu ada pengalaman yang mungkin menyayat hati ataupun yang memberi kesan kepada Ustaz, asnaf-asnaf kita di wilayah persekutuan. Ustaz Azrul, saya ni apabila bercakap tentang pengalaman ni, saya bukanlah sebagai orang kata apa banyak sangat pengalaman tu. Cuma hari ni saya cuba kongsikan apa yang dah kita lalui bersama kan. Kongsi ke Ustaz? Ya. Yang paling
kita kata istilah touching lah kan. Apabila kita berhadapan dengan pelanggan-pelanggan kita daripada kalangan warga emas. Warga emas ni bermaksud dalam erti kata warga emas yang terbiar, rentan ataupun dibiarkan. Faham kan? Betul. Terbiar ataupun dibiarkan. Kita recall macam seolah-olah macam mak kita kan, kita akan rasa touching tu lebih. Bermaksud Ustaz, dalam senario hari ni si tanggang moden tu memang ada. Allahu Akbar. Minta maaf lah saya bercakap, mungkin saya tak pasti sesuai ke tidak, tapi saya nak nyatakan bahawa di sini tidak semua, tapi ada segelintir dalam di kalangan kita, dalam masyarakat kita yang dikatakan sebagai so-called si tanggang moden. Warga emas, mak ataupun ayah ataupun kedua-duanya dibiarkan bersendirian dalam keadaan tak ada apa-apa, dalam keadaan sakit, setengah uzur. Uzur warga emas kan, terpaksa datang ke Mawib untuk dapatkan bantuan. Bukan apa pun Ustaz yang dia datang. Dia datang ke sini, tuan, boleh tak saya nak mintakan gula ataupun kopi, beras sikit. Sebab dapur saya dah tak ada apa-apa hari ni. Jadi luluh hati kita Ustaz. Ya, subhanallah. Luluh hati kita. Rupanya masih ada lagi keadaan sedemikian walaupun di Kuala Lumpur. Tapi apabila kita sebut perkara ni, bukanlah kita nak prejudge kepada semua anak-anak. Tidak, bukan semua. Masih ini sebagai ada peringatan, nasihat. Yes, betul. Mungkin 1-2% ini yang kadang-kadang dia tenggelam dalam masyarakat kita yang tidak di-highlight. Tapi kita ingin nyatakan bahawa masih lagi ada anak-anak yang bertanggungjawab. Kita tak nafikan. Tapi apabila Ustaz sebut tentang perkara tersebut, pengalaman itu, itulah yang kita hadapi. Ada di kalangan warga emas. Yang keduanya adalah di kalangan, minta maaf cakap Ustaz, kelainan upaya. OKU. Orang kelainan upaya yang disisihkan daripada keluarga, yang hidup sebatang kara berbelas tahun di KL. Berseorangan. Mencari nafkah kadang-kadang tu dengan, yalah macam kita selalu jumpa di jalanan jual tisu. Jadi diorang datang kepada kita untuk mohon sesuap nasi lah, kita kata kan. Istilah dia bukanlah sesuap nasi, mana bantuan apa yang kita boleh bantu mereka. Dari segi keadaan Ustaz apabila berhadapan dengan perkara yang kita kata meluluhkan hati, menyayat hati begitu, apa Ustaz sematkan dalam diri Ustaz supaya kita terus kuat untuk menolong mereka-mereka ni? Ya, sudah pastinya Ustaz, we put ourselves in their shoes. Itu yang selalu saya tekankan kepada tim kita lah di office. Tim kita. Bukti, kalau boleh saya share Ustaz di sini, pada tahun, saya ingat mungkin dalam tahun 2015 ataupun 2016, kita ada handle satu pelanggan kita. Dia warga emas, sekelamin. Dia bersama isteri. Kita dapat kes ini daripada makluman aduan awam. Dan kita pergi, kita ambil dia di kompleks Maba. Kalau sekarang ni mungkin dekat menara Merdeka tu. Dekat kompleks di situ ada satu kompleks bola keranjang tak silap saya. Kita ambil dia, kita urus dia. Dia memang sebatang kara, sekelamin ni lah, memang tak ada siapa, tak ada anak, tak ada saudara mara. Kita bawa dia, kita tempatkan dia sementara di rumah transit kita. Rumah transit yang rumah transit Mawib. Yang dikelola oleh Mawib di Taman Pelangi. Kemudian kita jaga dia di situ lebih kurang, saya rasa mungkin dalam sebulan lebih ataupun almost 2 bulan lah saya ingat. Kemudian kita cuba carikan dia rumah sewa. Dan alhamdulillah ada hamba Allah yang baik hati bagi sewa. Kita bantu bayarkan. Kemudian dia diuji oleh Allah sakit. Dia sakit. Dia sakit. Pada masa yang sama, isteri dia mengandung. Bertimpa-timpa. Yang... Selepas daripada tu, ini saya shortcut cerita dia. Ditakdirkan si suami meninggal. Innalillah. Meninggal tu di hospital Selayang. Isteri dekat rumah sangat mengandung ni. Kita meninggal sebab sakit tua dia.
Kemudian tim kita uruskan sebab tak ada waris tuntut. Tim kita uruskan kebumikan dia di tanah perkuburan Bukit Lagom. Yang hadir waktu majlis pengebumian tu sangat meruntun hati saya. Yang ada pada ketika itu saya bersama dengan 2 lagi tim serta isteri dia saja. Sebatang kara.